Baik, ini cara kita nak keluarkan kabel steering untuk enjin board lah. Ini enjin Mercury, kita kawinkan dengan enjin Vira 1.5. Ini Mercury 60 horsepower. Jadi sekarang kita nak fokus kepada kerja-kerja untuk keluarkan kabel steering. Ini kabel steering dia dah pecah, dah putus. Dia punya dawai kat luar tu putus. Jadi ini dia punya batang dalam tu, kita ketuk keluar lah. Dah keluar, tapi dia sangkut kat sini. Skru ni sangkut dekat dinding ni, rapat sangat ni dinding dia. Tengok dalam ni. Ni boleh tarik keluar dah. Okey, ni kita kena buka ni, dia punya masuk kan. Masuk tu cucuk je lah. Okey, dah longgar ni. Nanti boleh tarik. Tengok lock dia ada lagi tak. Okey. Ini ada lock lagi satu ni. Lock apa ni? Separuh tepi. Ini ada lagi satu spanner lock dia. Ini yang lock dia ni. Inilah lock dia. Lock dia tembaga. Tengok boleh tarik tak. Ni boleh tarik ya. Yang tadi lock dia. Yang lock dia. Okey, kita tarik dia, lock dekat sini. Okey, kalau tak buka lock ni memang tak boleh tarik keluar lah. Okey, ini dia punya depan. Yang putus ni lah dia punya dawai ni dah karat. Okay, kita boleh tarik keluar lah dah tu. Kita tarik keluar. Ini kita dapat keluar kan. Putus kat sini. Dan dia dalam 10 kaki lah ingat. Cuma boot ni memang susah nak keluar sebab dia terkena dinding ni. Kalau boot lain tu dia jauh daripada dinding, senang je keluar. Nanti bila dah pasang, kita pump grease di sini ya. Ini tempat pump grease ni. Nipple pump grease. Pastikan dalam ni bersih, cuci bersih, dia mudah masuk lah. Tiga 13 kaki. Saya punya
Kabel tadi 13 kaki. Sebenarnya itu panjang lah. Panjang tu saya sudah buang yang busuk ni. Sini ada busuk lah, dalam 10 inci lah busuk. So kita tengok di sini masih baik lah dia punya besi tu. Dia tak karat. So kita buang ni. Cara buangnya, kita bakar kita bakar ni. Ni api stop ni. Ni api ni. Kita bakar sampai dia panas. Kemudian kita tarik wire tu. Macam ni. So nanti kita masuk balik dia tu. Kita masuk balik ke dalam. Tarik wire dia punya dawai ni. Satu-satu tarik. Sebab ni tarik satu-satu lah. Tarik satu-satu sampai habis. Ni okey. Sampai habis ya. Yang ini kita cucuk ke dalam, masuk ke dalam. Baik. Ini ada satu besi. Okey, kita keluarkan besi ni. Ini sarung ni. Lepas tu kita masuk balik. Masuk balik dalam hose dia ni. Kita cucuk balik hose dia ni panjang ni. Cucuk balik sampai dia keluar kat sana lah, ujung ni. Kita cucuk balik sampai dia keluar kat ujung tu. Okey. Cucuk ni boleh pakai lagi lah kalau beli mahal. Cuma dia karat juga, dia putus tu. So balik. Aduh. Okey. Kita tembus tu. Kita akan masukkan dia punya getah ni. Okey, sekarang kita potong ini dengan grinder. 4 lah potongan. Ada 4 potongan. Selepas tu barang ni boleh masuk Okey. Saya tunjuk lagi. Barang ni boleh masuk, taruh minyak. Sini kau taruh minyak lah. Minyak keris pun tak apa. Dan kita cucuk saja ni. Cucuk dalam ni. Okey. Ni saya sudah masuk banyak ni. Kita clamp. Kita rapatkan. Okey. Selepas itu
Kita klem kat sini, ikat. Ni boleh main. Okey. Kita ikat rapat, dia sudah boleh jadi dah. Harap ini tinggal saya dah potong dalam 9 inci lah. Tapi dia boleh masuk balik, sebab ini panjang sikit lah. Saya punya boat tu panjang sikit. Kalau kita potong sekaki pun dia boleh masuk lagi. Jadi nanti saya ikat hose clip ni. Lepas itu jangan lupa taruh silikon lah, untuk tutup lubang ni, supaya air laut tak masuk lah, lubang-lubang yang kita potong tadi. Baik, saya dah tunjuk bagaimana buka steering cable ni tadi. Kemudian saya bawa balik bengkel. Kita dapati ada yang karat lah, dia punya kabel putus. Bahagian dalam tak putus, tapi kabel kat luar ni putus, kena air masing. So kita keluarkan dawai di dalam, kita dengan cara bakar lah, bakar keluar satu-satu. Lepas itu kita belah untuk dapat ruang yang besar sikit lah, untuk getah ni masuk Sekarang dia boleh guna balik ya. Ni. Okey. Sebab apa? Barang ni mahal lah. Kalau kita nak beli pun dalam 300. Jadi bagi mereka yang nak berjimat cermat, kita boleh buat cara macam ni. Okey, kita guna ini. Kita tutup lubang ni. Kita dah balut ni. Okey, kita dah masuk ni. Kita ketat ni lah. Alright. Dah keluar sini. Kita taruh minyak lah untuk licin dia. Okey. Taruh simen. Ni pun kita dah tebuk bagi laluan dia, tidak dia sangkut. Taruh simen. Okey, lain kali senang cabut lah ni, dia tak sangkut. Ni terus sini, dia keluar sini. Nanti kita sambung kat dalam, harap-harap dia sampai. Ini kita cucuk sajalah. Kita cucuk, kita pusing steering ni. Steering dia masuk, dia keluar kat sini. Tapi taruh grease lah, saya dah taruh minyak. Masuk ni keluar sini. Ini agak panjang sikit lah, sebab kita dah potong dia punya kabel yang busuk tu lah. Dia jadi pendek, nasib baik dia boleh ngam sampai. Okey. Allah, panjang. Panjang sangat ni. Okey.
apa itu? Nanti dia masuk di grip. Oke, dia dah masuk tu. Kita masukkan dia punya slot dia. Nanti kita pasang satu nut lah. Pasang satu nut untuk lock dia ni. Baik, untuk lock ini dia adalah ini. Sebab ini dia macam ada spring. Lockkan dia. Dia boleh tarik. Dia dah masuk dalam slot dia tu. Bahagian spring tu. Tadi kalau kita nak buka, kita tarik ni. Dan dia boleh terbuka. Ni saya dah masuk. Okey, dia sudah lock sana. Okey, nanti kita, baru boleh kita pasang lah. Ini skru untuk tepi dia tu. Okey, boleh siap ni. Okey, siap ya. Kita dah pasang sharing ni. Cantik dah. Hari dah malam dah. Nampak? Kita tengok sana ada gerak ni. Okey. Dia dah gerak. Kita dah siap pasang steering. Masuk balik dia punya arm ni. Robot arm dia. Ini saya test ya. Test. Dia ada jalan. Kita up sikit. Okey. Dia ada gerak tu. Enjin gerak. Okey, dia fungsi. Dia berkona.